Minta maaf saya masuk lewat sikit. Pasal ada urusan dan kemudian terpaksa bergerak. Kami terbang sepukul 1. Satu orang bercakap, yang lain mendengar, yang datang dengan niat yang baik. Itu bukan majlisnya. Tidak profesional dalam hal yang seperti itu. Tapi kalau betul-betul nak dibincangkan, biar saya naik ke pentas itu. Baru profesional. Biar saya naik ke pentas itu. Baru profesional. Biar saya naik ke pentas itu. Baru profesional. Ini, kalau datang untuk dialog, kita datang untuk dialog. Terima kasih banyak. Minta maaf banyak kerana saya pohon mencelah dalam majlis ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sedikit? Boleh. Jadi setiap orang tu dia ada akidah, kefahaman, pandangan yang dia dia yakin berdiri sendiri dan dia sampaikan kepada orang ramai supaya tidak disoal di akhirat dan dia bertanggungjawab kepada Allah SWT. Jadi pandangan saya, apa yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah, Asyarah Matulah, itulah yang saya yakin dan saya rasa wajib disampaikan. Dan bagi saya soal akidah ni tidak ada kaul awal, kaul sadi. Jadi betul saya sampaikan. Sebab tu perdebatan, debat tu bagi saya lah tidak ada makna. Kita sampaikan apa yang benar, yang kita yakin, yang kita belajar daripada para ulama dan kita sampaikan. Mereka yang nak terima, yang tak terima, tak terima. Jadi itu pendirian saya. Saya tidak mahu. Selagi debat tu tak pernah selesai pun masalah ni. Kalau nak debat, payah kita sampaikan, terserah pada orang ramai, dia dengar, dia sampai, dia kena dia jawab. Sebab apa? Ada dalam satu kaedah ni, melihat dia gini, kalau kita tak sampai, orang yang tak sampai, yang dia kerap kalau dia akan jawab pada Allah, saya tak ada beritahu pun. Jadi itulah bagi saya lah yang saya duduk sampai ni, kerana saya takut saya tak sampai. Jadi saya sampai ni kalau setakat yang kita mampu lah, la yakul purnah segala usaha. Jadi kalau saya ada debat-debat ni, saya tak nak. Saya nak beritahu, lepas tu orang lain nak beritahu hak dia, dia beritahulah. Bukan debat, dia beritahu. Jadi macam kalau Dr. Asir nak beritahu, apa yang faham Dr. Asir boleh beritahu, tak tahu lah. Kalau saya tak ada masalah kan, nak beritahu. Tapi itu sekah pada kursi. Wallahualam. Terima kasih Datuk Seri Wan Zahidi. Mungkin last komentar daripada Prof. Dr. Arif atas cadangan yang telah diajukan oleh Syekh Bersamaha Mufti Negeri Perlis tadi, ataupun secara rumusannya. Bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pengurusi. Tak nak respon kepada Syekh Bersamaha Mufti, tunggu surat je lah. Okey, jadi apa-apa pun kita melihat daripada sudut penjelasan kepada apa yang saya kemukakan tadi. Di dalam cabaran keilmuan sekarang ini, kita perlu untuk kembali kepada apa yang telah diwariskan oleh para ulama kita terdahulu daripada sudut manhaj. Okay. Jadi manhaj ini sangat penting kerana dia telah pun terbukti daripada sudut sejarah dan bagaimana apa yang telah diusahakan oleh Jabatan Mufti Wilayah itu, sebenarnya saya nyatakan tadi, ialah satu usaha untuk menginstitusikan manhaj yang telah pun terbukti daripada sudut sejarah di alam Melayu semenjak daripada tahun 850 Masihi, pada ketika itu dengan kedatangan para ulama Syafi'iyah daripada Baluchistan yang mengasaskan kepada kerajaan Islam Perlak, dan kemudian yang dikemukakan oleh Syekh Abdullah Kan'an daripada Mufti Syekhul Islam pertama di kerajaan Aceh Darussalam, yang kemudiannya kalau kita nak bacakan nama-nama para ulama yang muktabar di alam Melayu yang menggunakan manhaj sebagaimana yang termaktub di dalam RUU Mufti Wilayah itu, nama-nama besar yang ada di alam Melayu, itulah manhaj mereka.